gelar tok guru. Dia tak ngajar, tak serupa dengan Nabi royak. Batu hamba orang marah tak apa, tapi biar serupa dengan Nabi. Orang tak setuju pun tak apa, biar serupa dengan Nabi bawa. Kalau dia mau kata dia tu buat tu, tak kira dia tak tahu. Ada mau kena kita tanya dia, jangan kita, dia mau tanya dia. Kalau kata dalil, dia mau ambil dalil mana. Kalau khilaf, kita terima bagai khilaf. Tapi kalau tak khilaf, sok jawab besok. Kalau hidup ni setakat nak makan, hidup ni setakat nak pitih, benda tu semua diperlukan oleh semua makhluk atas muka dunia. Kalau nak makan, kera pun cari juga nak makan kanak dia. Lembu pun ketiwi nyusu kanak dia kalau nak makan. Hidup ni bukan setakat tu ya. Hidup ni nak redha Allah. Dan redha Allah ni akan boleh apabila kita ikut syariat. Redha Nabi akan boleh apabila kita ikut sunnah. Dan redha manusia akan dapat apabila kita khidmat kepada manusia. Itu yang kita cari. Atau kita nak khidmat pada manusia ni. Khidmat. Khidmat mana kata? Khidmat tenaga kita, otak kita tanpa meminta balas daripada orang. Tak si orang balas ke apa, tak si. Tapi kita nak khidmat. Tahu panggil khidmat. Setelah kita cari redha Allah, ikut perintah Allah. Setelah kita cari redha Nabi, ikut perintah Nabi. Orang nak kata gajah rimah ke apa, biar dia kata lah. Tidak heran. Kita tidak heran orang kata tu kerana kebenaran ni dia ibarat bukit yang kukuh. Mari angin salak pun tak utuh bukit. Duduk situ. Itu benda benar. Jadi kita pastikan kita duduk dalam keadaan benar semua. Kalau pemimpin bawa rakyat dia ke dalam yang salah, lagi berat. Tu saya tanya. Mari Firaun ni lah. Firaun ni terbukti salah. Rakyat juga salah juga kerana tidak melakukan apa-apa penentangan kepada Firaun kerana takut. Kerana takut. Takut kepada Firaun tu, tak takut sungguh sampai gadang akidah. Itu membutakan mata dia. Perasaan takut doa ni boleh menjadi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak berani nak kecek benar kerana takut. Maka jaga-jagalah kita. Jaga-jaga. Kita nak ikut siapa pun tak ada masalah. Dia ikut semua. Tapi nak jawab depan Tuhan tu jadi masalah besar. Jawab depan Tuhan. Kita boleh nak berlawan kata ikut hawa nafsu. Dia mau nak gini, kawan nak gini. Suka boleh berlawan. Suka boleh balas. Tapi akhirat esok kita tanggungjawab Tuhan panggil kita. Demo pun Tuhan panggil. Kawan pun Tuhan panggil. Tuhan panggil belakang. Dan sebagai hak kita kata ke orang, kita cerca orang, kita wayak gapo-gapo ke orang, ngopak huduh ke orang, Tuhan panggil belakang akhirat esok. Jangan bimbang. Kita jangan rasa rusing dan jangan rasa gundah gulana, jangan rasa sedih pun orang kata kita. Kerana apa? Semua hak kata tu akan dipertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Tak lesah, tak lesah. Dia tidak habis dengan astagfirullah kalau kita kata ke orang. Dia tidak habis dengan astagfirullah 10,000 juta kali sekalipun. Tak habis. Semua ni akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Sama ada kita nak ataupun tidak, kita mati dah akan jumpa dengan Allah. Yakinlah bahawa Allah itu tidak bersifat zalim kepada hamba dia.